Selamat pagi. Selamat pagi lagi. Pukul 10.30. So today Sunday. Kita akan pergi ke kita nak jalan dekat area apa nama street? Apa nama street? Straight Street. And then kita akan pergi ke bookstore. Bawa lah, pergi ambil bookstore. And seperti semalam, Omar nak pergi makan dekat Amber Indian Restaurant. Yeah. So ada buffet. So let's go. Tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu dapat. She's Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Jalan bersama dunia penuh warna. The dog is looking at Daniel because he saw this. The dog saw this. Choo-choo. Yeah, a raspberry or a red meat. The tauke. So hari ni temperature 12. Tapi masih sejuk sebab dia baru pukul 10.30 pagi. Kanan. Bila kena matahari dia sedap lah. Dia tak panas sangat. Okay. So jalan ni kita shortcut. Bus stand dekat belah kanan, kita akan pergi sana, belah kiri ni. Kiri mami. Yeah, but you need to cross the road there. Okay, you need to cross the road over here. The triangle. Nampak dia sini and sini. Dia triangle. Triangular building. Kita tengok di tengah-tengah. Dia segitiga. Kau pergi pusing sana buat apa? Tengah-tengah. Segitiga building dia. Jalan yang kita pergi few days back, yang kita nak pergi target tu. So jalan sini nanti dia akan terus ke State Street. So comfort fuel, tengok apa ada. Tu tengok menu dia apa ada. Toast, ada bagel. Lepas ni dah sampai State Street. This is actually The street. Bukanlah trademark. Apa dia? Oh, colour. The badger. You see the badger? Go. Wait, rub the nose. Rub the nose. Go. The 4 legs. Children. It's badgers. Kolektivo yang tunjuk awak tu ni. Coffee dia ada makanan juga. Nak tengok tu kan? Tengok. Jalan lah. Nak tengok? Nak tengok sudah. Kolektivo. Jom, jalan. So this is the target that we went yang last time. Kat sini. Ni adalah sangat pergi. Tak, Bi pergi. Awak tak pergi. Ha? Tak, yang kita cari dengan kereta tu kat sini. Cing 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 cing. Kanan boys. The football. Wait, can we get this? What is that? That's comfortable. Bantal je bang. We'll get the better one. Ni, depan ni. Nah, mami. Here. Ada Mediterranean cafe. Pergilah tengok. Pergi tengok. Come. Ni ada Louisiana Kitchen. Auntie Anne's. Lintas je. You can cross. Lintas depan tu. Jalan. Ni Auntie Anne. Kau nak tengok? Auntie Anne's. Auntie Anne. Hey, come here. Mami nak tengok Auntie Anne. It's okay. Thank you. Masuk Auntie Anne. Sama macam Malaysia juga kan. Dia ada pretzel, ada smoothies and everything. Harga dia satu pretzel $6. RM24. Ha? Yang normal tu apa? Yang pretzel yang Tu original.
Mami beli Auntie Anne's. Sini ada dia panggil nuggets. Okay. Original. So total $15. Mahal tak? Dia sama je macam Malaysia. Cuma harga dia lebih mahal lah. So tu dia. So apa tu? Mami beli abang apa tu? Tengok sini bang, what is that? Mango agogo. Careful. Mango agogo smoothies. Mango agogo smoothies. Smoothies. Nah, Mami have one. sedap tak? One. Try. Sedap tak? Bismillah. Very nice. ASMR. Mami beli Auntie Anne. Auntie Anne. Auntie Anne. Besarnya pretzel dia. Wow. Besar gila. Kita tunjuk. Okay, tak dah sama je. Tengok. Dia keluar kan. Besar gila, tebal. Kalau Malaysia kan nipis nak tengok. Orang masak ni. Tengok. Tebal. 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 Dah jom Mediterranean Kitchen. Cafe ni dia halal juga. Tapi tengok apa. Roti chicken vegan lentil $12. Dia tak buka, belum buka, tutup. Belum. Dia adalah shawarma $13 kat dalam tu, shawarma, falafel, adalah. Mila, shama. Kan, let's go. Let's go. Barang Wisconsin. Merah. Adik, abang careful lah. Kelas ada. Ni UW Wisconsin Dad. $30. Semua UW nya barang. Itu dia. Daripada sweatshirt, daripada sweater sampai ke baju biasa, semua ada kat dalam ni. Green Bay punya NFL team. Ni dia punya merchandise. Green Bay Packers. Semua kat sini. Kita try ni. Badges ni. Smart. Elektrik. Statik lagi. Banyak kena statik ni. Okay, so kedai dia, baju dia banyak choices lah. Cuma harga dia yang kat sini mungkin tempat turis kan. So dia agak mahal sikit lah. Satu dalam $50 ke $100, ada yang sampai $200 per baju. Okay, besar. $1. Ya, dip dia $1. Kalau kat ni, dip ni kalau dekat Malaysia kecil je. I've seen it before. Nah bang. Try. Wow. No, you just... No, dekat sampah kan. Dekat siapa? Kopek kan bang? Kopek je. Ya. Ya Allah, budak ni. You be selfish. Deep. Oh. When you want to take all, you can't take anything at all. Sekejap. Abang roll, turn. Melekat-lekat nanti. Abang, Nah. Daniel. Give, just give. Cannot give lah, Daniel. Daniel, you have to dip You have to dip the caramel. Okay. Two hands, take one, dip. And then roll it so that it doesn't split. Roll. No. Tolong she's saja. Okay, pull and then roll. So that it doesn't, Nasib korang lah. Tak kuasa nak layan. Jalan. Go to your mommy. Yo, go. So I Never eat yourself, Daniel. Every time also. Nah, macam ni, tengok. Dip, twist. Tu banyak sangat she's. Ya, nak banyak ke tak? Atas dulu roll. Nampak tu. Ni. Atas baru roll. Bismillah. Or else it's gonna spill onto your mouth. It's Auntie Anne. Cuma dia lembut lah kat sini. Okay, naik atas, pull up. Okay, lepas tu. Mami, show Mami.
Dah. Let's go. Abang kat Malaysia sama je bang. Bezanya ni apa berapa ringgit? Tak sedap pun kena tengah sedap. Tak boleh mahal. Oh, Tarik Tarik ni sekejap ni. Mine's first, I think. Sekejap, abang sekejap bang. Okey. Dah. Caramel. Starbucks dekat sini. Starbucks Coffee. Okay. Dan depan ni jalan lagi pergi ke University Avenue punya area lah. This is where Mummy want to go, the University Bookstore. Okay, come. Tengok the lake. That's it. University Bookstore. Thank you. Jalan. Bagi Mami air. Jalan. Go up. Olivia Rodrigo is the top music. The University Bookstore. And Paki. Dia ada banyak baju-baju daripada untuk Wisconsin Badgers. So dia ada sweater lah paling famous ni ha. Ni paling famous sekali. Ni untuk bawa champion. So ada banyak lagi color-color lain. Semua ada. So satu bookstore dah settle. Harga ialah standard harga lah. 50, 60, 80, 100 macam tu lah. Tapi lah yang lawa tadi yang first tu banyak lawa-lawa. Sini macam biasa je. Tak tahu, tak tahu pulang awak. Yang depan ni rasa bookstore yang sama. Dia yang sama ni. Floor yang sama. Dia apa, bangunan yang sama cuma pintu berbeza. I don't think boleh masuk. Boleh masuk lah kak? Ni lah, Memorial Library. When we are free nanti kita boleh pergi. Perang jalan ada Memorial Library. Kita masuk Memorial Library, kita tengok buka ke tak. Dan dia cantik. Block 700. Come, let's go. Memorial Library. Library tutup pukul 12 baru buka. So budak-budak dia tak boleh belajar sampai pukul 12. So ni banyak bangunan awal-awal nampak. Belakang-belakang dia. Ni daripada State Street tadi tu, jalan straight aja. 700 blocks. Wow, lawa lah. Tengok ni lah belakang. Cantik. Tu ada tasik lagi. Nak pergi tasik tu, kita pergi tasik. Bangunan-bangunan yang style lama. Bangunan style lama. So ada park kat sini. Ni library. Library dia 1950. Okay. Daddy, Free free belt. belt. I thought it was that big. Tu depan sana tasik lah. Tu bangunan lama macam castle tengok. Ni nak betul. Tu macam istana tengok. Apa tu? Bahasa dia. Teachers and books are the springs from which flow the waters of knowledge. So it's not iPad. Okay? Abang? It's not Society, Historical Society. Dedicated to the conservation, advancement and dissemination of American heritage. The society was founded in 1846, chartered in 1853. Legislative support, blah 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 blah. Dedicated. So this is the building lah. Kena tak masuk? Masuk lah. Try tengok boleh masuk tak? Right here? Tengok, kita tengok. Can go in or not. I got sprayed by the fountain. Fountain. Is it open or not? Masuk lah, tengok lah situ. The WHS Rivey outdoor. Are you sure this is trespassing? Tutup. Kena masuk daripada tutup dah. Kita pergi dekat situ pula, Memorial Union. Yang dua-dua library tutup. Tengok kawasan ni. I mean, kalau kata belajar kat sini, bolehlah lepak-lepak kat rumput ni sambil baca buku dengan sejuk macam ni kan. Nak mau Union. Kita tengok apa yang ada. Let's go mami, go inside.
Sama lah baju mami dengan orang tu. Dengan pakcik ni. Kawan Welcome Memorial Union. Membership is a membership organisation, reception of public event, blah, 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 blah. Okay. Oh, now it's warm. I like it. Dia ada market kat sini. Kat sini. Dia ada fresh food, terrace, theatre, lounge, Italiano, ice cream and something. So this is flex dining plan. Tempat makan, kopi. Pete's Coffee. Itu kedai kopi. Pete's Coffee. Tempat makan, card, handcrafted. Okay. Ni apa? Barber shop. Ni apa? Come. Ni apa? Ni apa? Union Terrace. So ada cold tap, salad, burger and so. Jom. So ni tempat lepak. Ada ni ah. Ya. Ada ni tempat satu lagi pun ada. Ni macam tempat kedai makan tengok. Ya, sini ada tempat yang dekat apa sana yang Monona tu pun ada. Kan tadi orang dah lalu sana tadi. Dia pusing balik. Ayo mami. So dia ada salad, ada burger, dia ada cheese, curds, fries. RM24. Beratur panjang lah. So kita keluar. Thank you. So ni dekat luar. Hey, careful. Come here. So pop shop. Okay, dia ada duduk dekat luar. Cari tempat duduk yang lawa. Nampak? Tasik dia. Kita find a place to sit nearby there. Come, let's go. Come. Here. Kursi-kursi ni famous bila musim panas, musim spring je dia keluar. Musim sejuk semua tak akan keluar. Tahu bang? Tahu? They only put the chairs during spring and summer. Yeah, the rest dia simpan. Dan macam time to go out dah dia macam tu. Come, mari kita duduk. Ya, jom. Daniel, come sayang. Ni pun tasik dia. Wow, tasik dia gelap bang. Come, let's find a place to sit. This is what I like. Abang here. Yeah, you see here. Wow. Inilah lake dia. Si luas mata memandang. Tengok tu. Ni banyak dia tulis macam memorial punya macam nota-nota kan. Tengok ni banyak. Life work begin here. Writing first papers on ambiguous laws, bla bla bla. Tu bawah tu. Jakarta Medicine. You are standing in my sunset. Hey, look, there are a lot of things on here. See, celebrating our arrival. M-Day, medicine, dia banyak lah. Banyak tulis-tulis semua dia tulis. That thing, the small thing on the table. Chicken. Not mosquito. Apa pula mosquito? So mami beli apa? Alright. Ooh, fries. So this is the famous, I think, ranch scala sauce. Uh-huh. This one is just ranch. Mummy. Some this is the famous tomato. Okay, time to try the fries. Look at our Voila. Mamai. I love it. So makan. Bismillah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sedap ke? Coke. I need to get mine. Try the ranch scala. Is soy milk with later. Is soy milk with something? What? Ha? Ranch scala. Tak ada. This one is different compared to that one.
Yup. Full range. Bismillah. Nice. Yup. French fries is their best. Sedap and enjoy the view. Jangan tanya harga lah. Obviously. It's like perfectly golden brown. Up. You're not. Come, I spread. am. Yeah. So, you like it here? Yeah. I like it here. It's all because it's guts. Come, let's go. 2 guts. So, kita dah lepak sekejap. Dia Tapi pakai best ya sweater Allah. Hai, syoknya. Sedapnya lepak-lepak sini. Angin dia sejuk kan. Tengok view dia. Sangat menarik. Ada ni. Ada apa? Ada. Boleh nampak ke? For view. Oh, nampak lah. Boleh tengok. Ya, apa yang ada? Boleh tak nampak? Binoculars. Nampak? Flag ke? Angin dia kuat. So ni boleh jalan sampai ujung sana. Lepas tu ni boleh jalan lagi sampai ujung sana. Semua ni Wisconsin punya lah. UW, University of Wisconsin. Okay. Nice. Kita keluar. Dah habis. Nak pergi. Let's go. Alhamdulillah. Okay. Orang graduation biasalah kasih can kan. Okay. So sekarang kita nak pergi Amber. Mommy's favourite place. Let's go. Lift. Dia macam kita guna lift macam Uber dekat macam Grab lah. So now kita tengah tunggu dia datang for 9 minutes. Isabel, ABK 7688. $12 pergi ke Amber. Tempat surat khabar ataupun ni. Buka tapi tak ada. Sana sikit, sana lama. Okay, alright. Science Hall. Belakang. Cybertruck. Nice one. Cybertruck. So, bangunan-bangunan dia ada yang lama tau. Macam ni kan, lama-lama. Tu ada yang bangunan baru, macam belakang tu. Ini lama. Boleh tengok lah dari segi design dia, lama dengan baru. Ni tengah refurbish. This is the Memorial Union, What's it called? erected and dedicated to the memory of the men and women of Wisconsin who served in country wars. So ni benda ni, memorial bawah ni dia erected untuk orang, those grads daripada UW yang pergi berperang. So sekali lagi kita pergi ke Amber Indian Cuisine. Only on Friday, Saturday and Sunday. Okay, ada buffet. Mari. Sampai 2.5. Wow. Ramai yang ini. Ha? 4. It's okay. Ramai orang. Ada event. Ada event birthday. Dia ada ni bahagian condiments. Ice cream. Ocok tiramisu, is it? Ice cream. Makan nasi dulu bang. Lepas tu ada coconut pakora, nasi, fish tu, nasi putih dengan telur dadah. Okay, kita akan ambil. What? Ni ada spring roll. Tu ambil pinggan nasi putih. Tu, banyak nasi. Eggs ada. Ada rasanya. Ada. Supposedly ada. Oh, chicken. Saya nak ambil lamb. Move. On the table.
Kambing. Biryani kambing. Chicken. A bit chicken. Ya. Go take lah pinggan. Take lah. Okay. Yes. Nice. Okay, cukup ni dulu. Alright. So kita dah selesai makan. Amber. So now kita tengah tunggu lift untuk balik ke rumah lah. Tak larat nak naik bas. So that's all for today. See you guys in the next episode. Don't forget to share, like and subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.